Aku pulang. Susah pula masuk ni. Long, Mak suruh tengok kejap nasi yang Mak tinggalkan tu. Sampai berasap-asap hangit dah tu. Ya Allah, ya Tuhan, kau memang anak tak guna tu tak? Geram betul Mak kat engkau ni. Sibuk dengan kau punya menjahit tu. Satu sen pun tak pernah bagi kat Mak pun. Pergi tengok sekarang lah. Bagi ayam 10 kan? Okey, okey. Satu ekor berapa? 20 ya? 20 riyal. Sally! Menonong je kau. Nak pergi mana? Sally. Boy, sedap mulut dipanggil orang Sally. Ayep lah. Orang kata hari ni ayam laku. Banyak ke lakunya? Banyak lah. Oi. 3 ekor ni. Mak nampak ada benda yang baru ni. Gelang baru. Oh, halal ke ni? Kau ni. Aku tetap kau kan? Halal lah. Orang gurau sikit pun tak boleh lah. Sudahlah kau, Sally. Pergi kedai dulu. Tok Mi. Lama tak jumpa. Tak cerita. Apa dia kamu datang ni? Ni susu ni saya nak 3 tin. Okey. Cuba kira berapa harga dia kejap. Susu 1 3.5 Nampaknya dah belik-belik, isi dia macam tak ada. Macam biasalah. Masuk dalam buku 35. Boleh? Boleh tu bukan tak boleh. Masalahnya aku bukan menjaga buku 35. Kalau hari-hari orang datang nak buku 35 je, baik aku jaga semuanya. Bukan macam tu. Tok Mi bukan tak faham. Orang ni niaga dah lah. Niaga jahit baju je. Itulah orang bayar pun sikit-sikit. Dia macam ada bayar, ada. Tapi jangan risau. Orang macam biasa lah kan. Masalahnya yang kau punya tu pun kemasukannya banyak. Pengeluaran dia sikit tu tak bayar-bayar je. Berat sikit je aku tengok. Buku tu dah aku belum lekat tek tampal ni dah. Sedar-sedar satu hari bulan nanti aku habis semua dah gadaikan tu kau dia. Cuba kau jadi macam abang ni, macam adik kau tu tak pun tak kakak tau. Sekali datang beli settle tak apa pening kepala. Sekali beli banyak terus. Yang kau menggesik-gesik tu macam monyet kena belacan. Kenapa? Tak betul nak buat macam mana. Masuk buku 35 boleh Pening kepala aku. Yelah. Aku tahu 2 bulan ni kamu settle kan? Allah. Ni sayang Tok Mi. Ambil lah plastik.